Nak hidup dengan steady, jangan suka angkat orang. Nak pergi angkat besi, kasih badan jadi, shoulder ball terkeluar, tricep naik, bicep makin besar. Baru betul hidup biar dengan steady. Jangan suka angkat-angkat orang sangat. Kau pergi kat person A, kau angkat person A, kau lancawi person B. Kau pergi kat person B, kau lancawi person A, kau kira angkat-angkat person B. Kau hidup macam mana ni? Kita flamboyant goons tak perlu orang macam kau nak pergi angkat-angkat kita untuk kita naik. Tanpa kau menyangkat pun kita terbang lah weh. Kita fly. Tak perlu kau menyangkat. Kita nak orang support kita dengan yang genuine. Kalau kita naik pun pasal izin Allah, dengan usaha kita, dengan the whole cooperation of flamboyant goons. Bukan pasal kau menyangkat. Kau nak rasa berapa berat apa. Kita tak perlu kau menyangkat untuk kita naik. Jadi hidup kau biar steady sikit. Jangan suka pergi kat sini angkat-angkat orang, nak tengok benefit apa boleh dapat, lepas tu lancawi orang lain. Lepas tu sini tak dapat benefit, kau pergi lagi satu tempat, lancawi orang lain, try tengok benefit apa boleh dapat dari orang yang kau angkat ni. Last tak dapat pun kau cabut. Setia pun tak ada, hormat pun tak ada, steady pun tak ada. Apa nak jadi dengan hidup kau ni? InsyaAllah. And Assalamualaikum goons.